Oi, ni apa kau nak buat? Aku nak makan yang masak lemak. Masak lemak hari ni kuning, pekat, cantiknya kan. Ni masak lemak betul-betul kaunya. Itu channel Syarul Ikhwan. Oi, ni apa kau nak buat? Aku nak makan yang masak lemak. Lepas tu ada sambal-sambal sikit kan. Lama dah tak makan yang masak lemak bulan-bulan puasa ni kan. Oi, dah berbuka dah ni. Dah lapar. Masak lemak hari ni kuning, pekat, cantiknya kan. Sedap ni. Aku dah tak tahan sebenarnya. Aku tak tahulah bulan-bulan puasa ni kalau tengok lauk-lauk ni nampak macam sedap semua kan. Kita nak rasa masak lemak ni betul-betul sedap ke, betul-betul kau ke macam ni kan. Dah puasa ke 6 macam ni lah. Dah lapar gila dah ni. Tengok ayam masak lemak tu. Uish. Tak tahan dah ni kan. Pergi korang tunggu. Jom tengok aku makan. Let's go. Bismillah. Bismillah. Ni ayam ni. Aku kalau masak-masak ni, makanan-makanan ni semua kan, aku beruntung kau tahu. Mak aku sendiri yang masak. Chef yang masak kan. Sedap tu mak aku masak ni. Walaupun bulan puasa, dia punya masak lemak ni betul-betul kau lah. Ayam pun besar-besar, tak payah beli kat luar kan. Kat luar dah sekarang mahal. Tapi siapa yang tak rajin tu beli kat luar je lah kan. Tak rajin nak masak tu. Ini masak lemak betul-betul kaunya. Rasa masak lemak ni betul-betul kau lah. Mak aku dia masak benda ni macam tak puasa kot. Sedap gila tu. Siapa yang pernah makan masakan mak aku dia tahu lah macam mana punya sedap. Masakan ibu memang sedap lah kan. Sebenarnya dah lama tak makan ni lah. Paru dengan apa nama, sotong. Sotong hari tu aku makan, dia tak puas tau, kecil-kecil sangat. Nantilah beli sotong ni.
Dah habis lah geng. Ayam. Okay geng, itu saja video aku untuk hari ni. Korang jangan lupa like, follow and share. Kita jumpa di next video, okay? Korang jangan lupa subscribe lah aku punya video. Jangan lupa like, jangan lupa komen nak video apa pula depan ni, okay? Nak aku mukbang apa pula depan ni. Alhamdulillah, nikmatnya lah berbuka bulan puasa ni kan. Kau cuba komen lah nak video apa pula depan ni. Dah berapa hari dah kita sambut Ramadan ni. Aku pun dah lupa 6 ke 7 macam tu lah. Okay, kita jumpa next video. Apa-apa pun memang sedap.